Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kumpulan 6 akan membuat video pembentangan bagi kursus CFT 1093 iaitu Komputer dan Seni bagi semester Februari 2025-2026. Kami membuat poster berkenaan yang bertajuk Legenda Puteri Saadung. Sinopsis Legenda Puteri Saadung. Legenda Puteri Saadung merupakan kisah warisan negeri Kelantan yang penuh dengan unsur sejarah dan juga mitos. Puteri Saadung atau nama asalnya iaitu Puteri Mariam ialah anak kepada Raja Loyor dari Jembal. Kemudian, baginda dijadikan sebagai anak angkat oleh Cik Siti Wan Kembang kerana kecantikan dan juga keistimewaannya. Demi mengelakkan ancaman daripada Raja Siam yang ingin memilikinya, Puteri Saadung telah dikahwinkan dengan sepupunya iaitu Raja Abdullah. Mereka menetap di Cetuk Pasir Mas. Namun begitu, Raja Siam tetap menghantar tentera untuk mendapatkan Puteri Saadung. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa melarikan diri ke beberapa tempat termasuk Kota Mahligai dan juga Bukit Marak. Akhirnya, Puteri Saadung menyerahkan diri kepada Siam demi keselamatan suami dan juga rakyatnya. Di Siam, baginda berjaya menyembuhkan penyakit Raja Siam dengan syarat tertentu dan kemudian dibenarkan pulang ke Kelantan. Namun, sekembalinya baginda ke Bukit Marak, Puteri Saadung merasa sedih apabila mendapati suaminya telah berkahwin lain. Dalam pertengkaran yang berlaku, Raja Abdullah tidak sengaja terbunuh, menyebabkan Puteri Saadung membawa diri dan bersumpah tidak akan kembali ke Kelantan. Selepas itu, baginda menyerahkan pemerintahan kepada Raja Rahim dan mengasingkan diri di Bukit Marak sebelum akhirnya berpindah ke Gunung Ayam kerana kecewa dengan sikap rakyat dan memilih untuk menyendiri. Kumpulan saya memilih Legenda Puteri Saadung ini kerana ia amat sinonim dengan warisan budaya Kelantan dan ianya merupakan cerita legenda dan juga mitos yang amat dikenali oleh ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Azani, memegang nombor matrik C24A2194. Sesi pembentangan kali ini akan saya teruskan lagi dengan menerangkan secara ringkas berkenaan 6 watak utama dalam legenda Puteri Saadung. Pertama, Puteri Saadung merupakan tokoh legenda terkenal dari negeri Kelantan yang dikenali kerana kecantikan, kebijaksanaan dan keberaniannya. Bagi dia sering dikaitkan dengan kepimpinan yang berwibawa serta kesetiaan terhadap negeri dan rakyatnya. Kedua, Raja Siam pula merupakan pemerintah yang dikaitkan dengan konflik utama dalam kisah Puteri Saadung. Menurut legenda, Raja Siam ini berusaha membawa Puteri Saadung ke Siam sekaligus mencetuskan peristiwa penting dalam jalan cerita tersebut. Ketiga, Cik Siti Wan Kembang juga merupakan pemerintah wanita yang juga pernah menjadi terkenal dalam sejarah Kelantan dan dianggap sebagai ibu angkat Puteri Saadung. Selain 3 watak yang telah saya terangkan tadi, terdapat juga beberapa watak penting yang memainkan peranan besar dalam legenda Puteri Saadung, iaitu yang keempat, Raja Abdullah. Raja Abdullah merupakan suami kepada Puteri Saadung dan pemerintah kawasan Kelantan pada ketika itu. Baginda digambarkan sebagai seorang raja yang berani serta bertanggungjawab dalam mempertahankan negeri daripada ancaman luar. Hubungan antara Raja Abdullah dan Puteri Saadung ini turut menjadi satu aspek penting dalam jalan cerita yang dikatakan Raja Abdullah ini telah mengkhianati kesetiaan Puteri Saadung dengan mengahwini salah seorang dayang semasa Puteri Saadung dalam tahanan Siam. Kelima, Raja Loyor ialah pemerintah yang dikaitkan dengan wilayah yang diperintah oleh Puteri Saadung dan Raja Abdullah. Dalam beberapa versi cerita, baginda dikatakan merupakan ayah kepada Puteri Saadung dan memainkan peranan dalam latar belakang keturunan serta kedudukan Puteri Saadung dalam institusi pemerintahan negeri Kelantan. Dan yang keenam, Hulu Balang Awan Selamat pula merupakan seorang pahlawan yang setia dan berani. Beliau sering digambarkan sebagai pengiring serta pembantu yang dipercayai dalam urusan keselamatan dan pertahanan. Kesetiaan serta keberanian awam ini mencerminkan nilai kepahlawanan Melayu yang menjunjung taat setia kepada pemerintah dan negeri. Kesimpulannya, keenam watak yang telah saya bentangkan sebentar itu tadi sememangnya memainkan peranan penting dalam membentuk legenda Puteri Saadung yang menjadi sebahagian daripada warisan budaya Kelantan. Berikut merupakan hasil poster saya. Untuk menghasilkan poster ini, saya telah menggunakan Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop untuk menyiapkan tugasan ini. Melalui tugasan ini, saya telah mempelajari teknik-teknik penting untuk menghasilkan poster ilustrasi digital yang lebih kreatif dan juga berkualiti tinggi.
Bagi proses penghasilan poster, terdapat beberapa proses bagi proses penghasilan poster terdapat beberapa proses yang perlu dititik beratkan untuk menghasilkan poster yang menarik dan juga kreatif. Proses pertama ialah lukisan garisan atau line art menggunakan Adobe Illustrator. Pada peringkat ini, saya menghasilkan bentuk dan juga struktur objek dengan jelas sebagai panduan utama sebelum proses pewarnaan dilakukan. Seterusnya ialah proses pewarnaan menggunakan Adobe Photoshop. Saya mengaplikasikan warna yang sesuai serta menggunakan pelbagai teknik seperti layer, brush dan blending untuk menghasilkan ilustrasi yang lebih kemas, menarik dan juga realistik. Pemilihan warna yang konsisten juga membantu saya untuk mengekalkan identiti dan visual poster. Selepas itu, saya meletakkan teks dan menghasilkan kesan bayangan iaitu shading. Pemilihan font, saiz dan juga susunan teks dibuat dengan teliti supaya maklumat mudah dibaca. Teknik shading pula digunakan untuk menambah kesan kedalaman dan menjadikan ilustrasi kelihatan lebih hidup serta profesional. Akhir sekali, saya meletakkan warna latar belakang dan melakukan sentuhan akhir. Semua elemen seperti teks, ilustrasi, warna dan juga bayangan disemak semula bagi memastikan poster kelihatan seimbang dan juga kemas. Saya juga menambah pewarnaan pada bahagian tangga untuk melengkapkan ilustrasi serta meningkatkan kualiti visual keseluruhan poster. Oleh itu, setiap proses ini memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan sebuah poster yang menarik, kemas dan juga berkesan dalam agar mesej yang ingin disampaikan oleh saya dapat disampaikan kepada para audiens. Seterusnya, saya akan membentangkan poster ilustrasi digital yang saya hasilkan yang bertajuk Legenda Putih Seadong. Poster ini saya hasilkan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Poster ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memartabatkan warisan sejarah serta budaya Kelantan melalui seni digital. Proses penghasilannya melibatkan penggunaan beberapa fungsi utama iaitu Adobe Photoshop seperti pen tool, brush tool, color picker dan sistem layer yang bagi menghasilkan ilustrasi yang kemas dan tersusun. Dari aspek reka bentuk pula, poster ini telah saya tambah baik melalui penggunaan komposisi visual yang lebih seimbang, warna yang lebih menarik, tipografi yang jelas serta kesan pencahayaan yang sesuai. Elemen warisan seperti pakaian diraja dan mahkota juga turut dimasukkan bagi menonjolkan identiti Putih Seadong. Melalui projek ini, saya dapat meningkatkan kemahiran dalam ilustrasi digital dan memahami prinsip reka bentuk seperti keseimbangan, harmoni warna dan penegasan visual. Secara keseluruhannya, poster ini bukan sahaja mempunyai nilai estetika, malah membantu memperkenalkan warisan sejarah Putih Seadong kepada masyarakat melalui medium digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Natasha, nombor matrik C24A2380. Bagi menghasilkan poster kisah Puteri Seadong ini, saya memulakan proses dengan membuat lakaran asal secara manual menggunakan tangan berdasarkan lakaran asal sebagai rujukan. Lakaran ini dapat membantu saya memahami susun atur dan elemen penting yang ingin dimasukkan dalam poster. Selepas itu, saya menggunakan Adobe Illustrator untuk menghasilkan semula reka bentuk tersebut dalam bentuk digital dengan lebih kemas dan tersusun. Seterusnya, hasil reka bentuk tersebut dipindahkan ke Adobe Photoshop untuk proses penambahbaikan seperti menambah warna, memperkemaskan elemen dan mengatur pencahayaan supaya poster ini lebih kelihatan menarik. Penggunaan elemen yang sesuai daripada lakaran yang telah dibuat membantu menghasilkan poster yang lebih kreatif, kemas dan mampu menarik perhatian. Poster ini dihasilkan menggunakan perisian Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop bagi memenuhi kehendak tugasan yang diberikan. Sepanjang proses penghasilannya, saya telah mempelajari pelbagai teknik penting dalam menghasilkan ilustrasi digital yang berkualiti tinggi, termasuk penggunaan warna yang harmonis, susun atur yang teratur, penghasilan grafik yang menarik serta teknik penyuntingan imej yang berkesan. Selain itu, penggunaan kedua-dua perisian ini turut membantu saya meningkatkan kemahiran dalam mereka bentuk bahan visual yang kreatif, profesional dan mudah difahami oleh audiens. Pengalaman ini telah memberikan pengetahuan baharu serta meningkatkan keyakinan saya dalam menghasilkan karya digital yang lebih berkualiti pada masa hadapan.
Untuk menghasilkan poster ilustrasi digital ini, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh ahli kumpulan. Daripada projek 1, projek 2 hinggalah ke projek 3, iaitu hasil gabungan daripada kesemua poster ahli kumpulan. Cabaran yang pertama adalah untuk menguasai perisian Adobe. Ianya sukar untuk kami, untuk saya mempelajari dan juga menguasai pelbagai fungsi dalam Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Penggunaan tools seperti pen tool, layer, brush dan blending memerlukan kemahiran serta latihan yang berterusan untuk menghasilkan ilustrasi yang berkualiti. Seterusnya, bagi saya, pemilihan warna dan susun atur yang sesuai dalam memilih kombinasi warna, teks dan elemen grafik yang seimbang juga boleh menjadi sukar jika ianya tidak dirancang dengan baik. Berdasarkan poster pertama, poster hasil lakaran poster pertama, ianya mungkin akan berlaku ketidaksamaan apabila dihasilkan. Oleh itu, pemilihan warna dan juga sesuatu yang sesuai ni amat pentinglah supaya poster ilustrasi digital yang dihasilkan sama dengan poster yang dihasilkan secara manual, iaitu secara lakaran bagi projek 1. Antara cabaran yang saya hadapi ketika menghasilkan poster ini ialah yang pertama, cabaran saya untuk memastikan wajah dan pakaian Puteri Saadong kelihatan realistik serta menepati unsur sejarah. Cabaran yang kedua, untuk mengimbangkan penggunaan warna, pencahayaan dan susunan elemen supaya poster tidak terlalu padat. Dan cabaran yang terakhir iaitu memerlukan ketelitian yang tinggi dalam penggunaan tool seperti pen tool dan brush tool. Semasa saya menghasilkan poster menggunakan Adobe Photoshop, saya menghadapi beberapa cabaran seperti kesukaran memilih reka bentuk, warna dan susun atur yang sesuai supaya poster ini kelihatan lebih menarik dan kemas. Selain itu, saya juga perlu mengambil masa untuk memahami penggunaan beberapa tools dalam Photoshop, terutamanya dalam mengurus layer, teks dan elemen grafik. Di samping itu, masalah teknikal seperti software yang kadangkala perlahan turut menjadi cabaran semasa menyiapkan poster ini. Antara cabaran saya dalam menghasilkan poster ini ialah mempelajari penggunaan Adobe Illustrator kerana saya masih kurang mahir dengan beberapa fungsi dan teknik reka bentuk digital. Selain itu, saya turut berdepan dengan kekangan masa akibat lambakan tugasan daripada kursus lain yang mempunyai tarikh penghantaran yang hampir sama, menyebabkan saya perlu mengurus masa dengan lebih teliti. Saya juga menghadapi kesukaran dalam mencari bahan rujukan dan elemen visual yang sesuai dengan tema poster serta memastikan susun atur teks, image dan grafik kelihatan seimbang, kemas dan mudah difahami. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, pengalaman ini telah membantu saya meningkatkan kemahiran reka bentuk digital, pengurusan masa dan kreativiti dalam menghasilkan poster yang berkualiti. Poster ini merupakan hasil daripada gabungan 4 poster yang dihasilkan oleh setiap ahli kumpulan dan disatukan menggunakan Adobe Photoshop. Dalam proses penghasilannya, kami menggunakan teknik seperti layering, penyelarasan warna, pemotongan image dan penyusunan elemen bagi memastikan semua ilustrasi dapat digabungkan dengan kemas dalam satu poster yang lengkap. Reka bentuk ini dipilih kerana kami ingin menonjolkan warisan sejarah dan identiti budaya Kelantan melalui kisah Puteri Saadong. Oleh itu, kami memasukkan elemen seperti watak-watak utama, pakaian tradisional, istana, senjata, alam semula jadi serta beberapa peristiwa penting dalam legenda tersebut. Penggunaan warna yang terang dan susunan visual yang menarik membantu audiens memahami lagi jalan cerita dengan lebih jelas, di samping menjadikan poster lebih kreatif dan berkesan dalam menyampaikan maklumat. Kesimpulannya, penghasilan poster ini berjaya disiapkan dengan baik walaupun terdapat beberapa cabaran seperti pemilihan reka bentuk, susun atur dan penggunaan warna. Setiap ahli kumpulan kami telah menunjukkan kreativiti tersendiri dalam menghasilkan poster masing-masing melalui idea dan pendekatan yang berbeza. Selain itu, pengalaman ini juga telah membantu kami untuk meningkatkan kemahiran dalam penggunaan perisian reka bentuk serta menghasilkan poster yang lebih kreatif dan kemas. Sekian, terima kasih.